Awal ini soalan ditanya oleh pendengar kita Haris dari Kuala Langat, Selangor ni, Datuk. Bertanya soalan ada 3 ni. Soalan pertama dulu. Kereta Mira 1.6 manual tahun 96, lampu cek enjin kadang-kadang menyala, kadang-kadang tak menyala. Dah bawa pergi ke bengkel banyak kali dan mekanik kata dah reset sistem guna alat yang macam tablet tu tapi masih menyala. Jadi apa sebabnya asyik kejap menyala kejap tak tu, Datuk? Yes. Kadang-kala memang sebab yang pertama sekali vacuum masukkan angin, dia akan throttle body tak cukup. Jadi bila tak cukup, bukan minyak hitam tak cukup atau minyak pelicin tak cukup atau cooling air tak cukup, sistem lain rosak, bukan. Angin yang masuk ke dalam rongga, iaitu dipanggilkan pencampuran udara dengan angin tak kesampaian. Jadi apa yang perlu buat, bukan semua komputer yang kat kedai workshop tu ada, dia memenuhi semua syarat. Ada yang betul-betul high performance computer system, that's yang paling bagus. Yang biasa-biasa ni tak boleh, tak sempat, dia tak dapat capture berapa yang rosak.